Saya tadi kecil, betul. Saya pun tak tahu. Oh, RM7 aja, mana tahu kasih RM50 ya. Yelah, kita tak ada. Kau faham tak? Tahu. Saya faham. Ya, kau ni 70 lah, RM7 lah, inilah, itulah. Aku memang tak tahu lah kau cakap apa ni. Kau memang tak simpan dia, macam mana kau lagi marah pula aku. Saya ada marah tak? Ya, kau cakap tadi bukan Ya, saya cakap 70. Kan, biasa orang naik kereta. Kita pun cari makan mas, semua mas. Saya tahu. Ha. Ya, saya bukan ini niaga mah. Saya mau simpan duit banyak. Kalau awak driver lah. Kalau awak driver lah. Orang kasih 50, awak tak ada tekanan. Ya, awak tak ada macam mana? Biasa mereka customer dia simpan 10 ringgit. Saya ni customer. Tunggu saya cakap tunggu. Faham tak? Tunggu saya cakap. RM10, RM20 pun boleh. Memang gaduh lah ini. RM10, RM20 pun boleh. Apa sampai RM5. Tapi aku tak ada macam mana sekarang ni. Aku tak nak bayar. Macam mana? Tak nak bayar, dah bayar. Oh, suka. Saya kasih komen aja. Aku bagi terus. Ambil lah. Saya tak ada. Kalau saya angkat 50 boleh ya? Boleh tak? 70 lah ini. Yalah, sabarlah. Adjust lah. Pakai adjust. Saya pun dah ada kecil macam ni. Besok orang naik kereta. Semua orang kasih 20, 10. Tak ada orang kasih 50. Tahu? Kau tahu tak? Kau tak tahu awak sendiri standby. Bukan saya bermasalah. Apa salah? Aku yang standby? Kenapa aku yang standby? Kenapa? Awak tambah payah, tambah. Bukan apa satu tahu. Saya banyak driver semua pun 20, 10. Babi diamlah, bodoh. Kesal pula. Dia tak ada masalah. Awak masalah saya tahu. Babi pukul kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Sorry. Bulan! Aku bagi duit. Sorry. Aku bagi duit. Sorry. Kau pegang je. RM10, RM20 susah kan? Awak apa? Aku ni customer. Saya komen awak awak lawan dengan saya Saya cakap dulu. Awak lawan dengan saya Cakap dulu. RM7 tak apa. Saya kasih komen. Lawan. Saya setiap hari ada time. Tak ada kena masing-masing lawan tau. RM7 tak ada cakap dulu lah. Saya cakap ada RM10. RM20 tak ada apa. Apa sama lawan? Saya kasih awak senang. Awak kasih pala dengan saya. Saya nak ambil sekarang. Apa? Mana? Orang cakap 10 ringgit, 20 ringgit tak ada. Orang cakap lupa. Sekarang kau cakap 20 ringgit, saya bodoh lah. Aku ni customer ni. Awak lawan dengan saya dulu lah. Awak hendak apa? Dia tak ada masalah. Awak ada masalah. Awak pasti ambil aja. Babi kau ambil duit lah. Masalahnya apa? Kau ambil duit lah. Habis sini lah. Tak apa.